Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Ok, hari ni kita ada sebiji Pro 2 Asia baru, Asia CVT ni. So dia nak buat pemasangan disc brake depan 11 inci. Itu hari customer ni pernah datang, itu hari pasang ke setup, saya tak ingat. Adjustable HWL. Jadi hari ni dia nak pasang disc brake depan 11 inci. Yang ni punya caliper brake dia daripada model Honda. Jadi dia request tebuk lubang sekali ya. Okey. Lepas tu semua kita dah cat, dah custom apa semua, bracket apa semua dah custom. Sebab model ni dia tak sama dengan Asia lama. Yang ni dia sama dengan Ativa. Okey. So jom kita start. Ok, bila kita dah siap pasang bracket semua, kita dah fitting cun-cun, baru kita ikat kuat. Kita ikat kuat. Ok, so dah cun-cun masuk, dah kita akan masuk disc. Kemudian kita akan masuk bracket caliper. Bracket caliper ni. Ok, kita dah masuk bracket dia. Lepas tu pad dia, fitting cun-cun. Ok, lepas tu kita masuk caliper dan kemaskan dia. Okey, sudah siap. Siap sebelah sini, kita buat sebelah sana pula. Ulang step yang sama. Okey, so yang ni belah ni kita dah buka dan kita kena potong lah cover ni. Kena potong sikit. Ya. Pastikan skru belidi ni duduk atas, jangan duduk bawah. Kalau duduk bawah, belidi satu tong pun takkan selesai masalah. Okey, sekarang kita dah siap pasang semua. Kita just bleeding. Lepas tu kita pergi test lah. Alright. Ok guys, so kita dah siap bleeding. Lepas tu kita masuk tayar. Kita pergi test lah. Jom lah. Guys, so kita dah siap pasang disc depan Pro 2 Asia. Okay, so jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Kapli channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye bye. Okay, bos. Alright.